Di posisi ini, GM Danya tengok dia macam boleh buat sesuatu dengan dua-dua knight dia ni. Jadi dia gunakan knight dia pergi ke F7 terlebih dahulu. Check. Kalau king lari ke H7, semestinya knight akan pergi ke E5 dan kita dapat tengok ada discover, check kat situ dan queen akan mati. Dan kalau king lari ke H8 kat sini, lepas queen mati, memang bukan mati sahajalah. Ada checkmate dengan menggunakan knight yang cantik kat sini. Okey, macam mana pula kalau king tak lari ke atas? Kalau king lari pergi ke tepi, ke G8, queen akan pergi ke E6. Cuba untuk knight ke E5 sekali lagi. Cuba untuk buka discover check. Jadi king kena lari balik. Queen pergi balik ke D7. Tapi dia tak pergi D6, dia pergi D7. Cuba untuk sekali lagi buka discover check. King kena lari lagi. Dan kat sini akhirnya walaupun tak ada check, dia buka juga knight tu. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok kat sini, kalau pawn F makan knight tu, knight akan pergi ke E7 dan kita dapat tengok ada fork, queen akan mati. Macam mana pula kalau knight tu tak dimakan? Ada serangan ke atas queen dan queen tak boleh lari. Kalau queen lari ke sini, memang queen pergi ke sini, ada checkmate. Manakala kalau queen makan knight, queen makan je lah, menang.